Aku suka berambut ni. Ha? Aku suka berambut. Aku suka berambut ni. Aku suka berambut ni. Apa masalah kau? Saya minta maaf. Cakap dengan kakak Ilya tu, cakap dengan kakak Ilya hang tu, cakap dengan dia, pergi kemas barang semua, pergi kemas barang ni, pergi kemas barang. Pergi kemas barang. Suruh kemas barang sekarang. Pergi kemas barang. Aku nak Saya minta maaf. Tak payah stick kat sini semua sebab kakak dia tak payah. Suruh kemas barang sekarang. Budak ni, Saya minta maaf abang. aku dah lama sabar dengan dia ni. Kau ni, suruh dia sini. Kau kemas barang sekarang. Sekarang ni hang pilih. Hang cakap apa hang buat semalam dengan kakak dia hang cakap. Hang buat apa Minta dengan dia? maaf abang. Aku tak nak main-main. Hang buat apa dengan dia semalam? Semalam aku tengah buat live, kau serabut kepala otak aku suruh kau balik dengan Grab. Lepas tu kau stay sini pasal? Ha? Saya minta maaf abang. Saya cuma nak rapat dengan kakak Ilya je. Apa dapat kakak Ilya apa dia? Apa dapat apa benda? UI apa benda? Tak sekarang bawa dia ni. Okey. Ni hati ni. Tarik sini je. Saya kapang muka Kau borak elok dengan hang tu. Dah Sekarang ni salah. sekarang aku tanya satu soalan. Okey. Apa satu soalan? Kenapa tak balik malam? Kenapa tak balik semalam? Saya tunggu kakak Ilya abang. Tak payah nak tunggu aku suruh balik malam. Kenapa tak dengar cakap diorang? Korang dah hantar diorang balik semalam kan? Betul tak? Apa masalah hang ni? Saya minta maaf abang. Ha? Tak payah nak buat pondan macam tu lah. Tak payah nak buat saya sakit tu. Tak payah nak beria sangat lah. Tak payah. Cakap sekarang ni satu soalan kat aku. Kenapa hang buat UI dengan aku? Aku tengok balik footage tu kat video tu, aku nampak apa yang cakap malam. Pasal? Saya cuma nak rapat dengan kakak Ilya je. Untuk apa? Sebab dia kan kakak saya abang. Untuk apa? Bukan kakak kandung pun. Takkan abang boleh buang dengan Abby macam tu, saya tak boleh. Apa pasal? Apa kata dengan Abby? Kau cakap pasal Abby boleh tak? Kau jangan cakap pasal Abby boleh tak? Kau jangan cakap pasal Abby boleh tak? Cakap pasal Abby Sikit abang, saya minta maaf. Kau tak payah main cerita dari lain lah. Tak payah nak kait dengan kau. Mana Ilya dia? Cak, panggil. Awak? Mesti ya? I nak suruh dia balik, keluar mesti. So, semua dah berapa dah balik? Semua balik sekali. Tak nak ada bisnes semua balik sekali. Apa yang mesti ni? Tak, suruh dia hantar balik. Kenapa you buat macam ni? You yang UI semalam dengan dia kan? Tapi tak ada lah. Kalau you UI ni orang lain, tak ada pun I nak macam macam ni. Tak. Tak perempuan lain. Ni tak ada masalah. Ini sekarang, ni orang luar. Ni orang luar you. Ni orang luar, ni tak ada Sama kaitan dengan lah. perempuan lain juga, orang luar juga. Tak, itu I dah set dalam team. I dah set team jadi sebagai adik angkat. Sekarang ni, I tak terima Tapi benda tak lain. payah lah buat macam ni. Tak payah. I still tak terima. Tak perlu. Apa yang tak perlu? Apa saya backup dia? Dia tunang I ke tunang dia? Memanglah kena backup sebab kau lebih-lebih. Tak, you sayang dia ke sayang I Tak, sekarang? ayu. You sayang dia ke? Gambar macam ni, dapat like teruk. Tak, bukan masalah saya ni. Masalah budak ni, I suruh balik semalam. Tak, tidak respect. Benda tu tak ikut. Pertama, kalau tak, kau takkan respect. Kau takkan cakap pasal apa? Apa? Dia cakap apa tu? UI. Apa lagi? Balik, dah makan. Ajak balik, ajak makan. Lepas tu kaitkan dengan telema. Aku dah declare dalam itu. Betul! Ni apa yang diorang bagi tahu. Cuma kalau perempuan lain bagi tahu dekat I benda-benda tu. Benda apa? Tak kisahlah apa-apa. Bukan masalah benda. Sekarang ni I buat konten. Ni bukan konten. Ini try depan mata you. You tak nampak lagi ke dia apa dia buat ni? You tak nampak lagi ke? I boleh hilang sabar sekarang cakap ni. You backup dia ke you backup I sekarang ni? Memanglah backup dia. You jangan sampai hilang sabar je. Sebab apa? Sebab apa? Ni buat macam ni. Tak, you nak lepas Boleh benda ni. cakap You je, nak boleh je. tak, you nak lepas dendam dengan I ke? You nak gunakan dia ke apa ni? Okay, you suruh dia buat macam tu. Nak bagi hilang sabar. Apa tu? Apa tu tak apa? Kenapa you backup dia? Sebab you lebih, faham tak? Apa yang lebih-lebih? Lebih-lebih lah. Nak touch-touch tak payahlah. Memang lebih-lebih kalau dia Kau nampak kan touch perempuan lain? Ha? Ini bukan pasal perempuan lain. Ini sekarang pasal kita. Dia yang lebih-lebih dengan you semalam. I tak boleh terima dah sekarang ni. Kalau betul you sayang kat I sebagai tundang, you ikut cakap I, you pilih I, you dengar, you buang budak ni sekarang. I tak nak tengok depan mata sekarang. You buang terus. I tak nak tengok, serius cakap. Daripada itu ni. I tak nak tengok. Dia ni duduk kipas hati ni buat sakit ni. Padahal I tu lembek semacam bukan buat apa pun tolak sikit pada glow. Abang tumbuk saya, sakit abang. Bukan, tak ada. I tak ada siapa-siapa. Mana lebam? Tunjuk dulu. Mana lebam? Mana tunjuk? Sakit. Mana Abang lebam? tolak saya, tumbuk saya. Memang Saya semangat marah sebab saya. tak rambut sekarang ni. Kau dah cakap dah saya minta maaf. I tanya soalan. You pilih dia ataupun you pilih nak kekalkan kita sekarang ni, pertunangan kita ni, ataupun you sayang ni? Cakap. Apa kena mengenai sayang dia pula ni? Ya, you sayang adik angkat you sangat ni. Aduh. You nak staykan dia tak? You betul you nak stay dia? Betul you nak stay dengan dia? Ini ni, I tanya soalan. You nak stay dengan dia? You nak kekalkan dia juga? Kakak hang memang pandai jaga hang sebab tu hang lebih-lebih ambil kesempatan.
Kenapa? Makan terus santai. Tak sebab dia lebih-lebih lagi. Tak boleh tahan dengan perangai macam ni. Sumpah. Saya minta maaf apa-apa. Tak payah nak minta maaf lah. Aku tak nak tengok pun benda macam ni. Kalau dia betul dia nak backup dia, nak sayang dia, ambil lah dia. Pilih dia kalau dia nak fikir sangat. Time ni lah baru nak fikir. Pertama ni tak ada fikir-fikir lah. Apa dia cakap sama pasal sebenarnya konten dia bukan pasal. Bukannya Ya, bukan dia bukan konten, dia bukan konten. Tak ada konten TikTok dia buat apa dia sangat dengan you. Dia menangis macam menangis depan you malam. I bukan sengaja nak mengamuk tau. Depan live lah dia cik pasal dengan I. Dia yang cik pasal dengan I. Bukan I tengok live malam. Dia yang cik pasal. Apa kali you nak pilih dia sangat betul you nak pilih dia? You nak dia? Apa you sayang dia tak apa. You nak dia, you ikut je lah. You ikut lah. Jadi lah. Kenapa kau buat nangis dah? Tak. Nak lah orang lain kata. Nak.